Banyak usaha telah dilakukan penduduk Pulau Tioman agar khazanah berharga di pulau popular itu terus terpelihara. Sebahagian besar penduduk di situ menyumbang secara aktif bukan hanya dari segi keuangan, malah mereka secara sukarela memerah keringat memastikan alam semula jadi dijaga dengan baik. Sebuah persatuan ditubuhkan bagi memberi fokus kepada pemeliharaan pelbagai spesies tumbuhan dan haiwan atau biodiversity yang ada di pulau ini. Mereka yang terlibat terdiri daripada anak pulau yang dilatih dan diberikan pendedahan mengenai aktiviti konservasi. Hasil daripada pendedahan dan penyaluran ilmu mengenai biodiversity sehingga kini seramai 80 ahli mampu melaksanakan kerja-kerja memelihara sumber alam baik di laut, hutan maupun di daratan. Kalau kita fokuskan laut saja, dia macam rugilah sebab ramai ada di kalangan kita punya ahli yang dia minat lebih kepada hutan. Tapi kenapa kita nak sisihkan? So, kenapa kita tak gabungkan je lah? Adanya macam grup macam ni, kita telah didedahkan, kita dibekalkan dengan pengetahuan. So, kita nampak sesuatu yang sebenarnya dia adalah satu nilai yang sangat indah. Kita buat benda selalu yang kita turun air, kita tengok benda yang sama kan. So, dulu kita turun tempat tu sangat cantik. Macam contoh Mi cakap dekat Rengis kan, benda tu memang sangat cantik kan. Ekosistem haiwan-haiwan kat situ pun sangat-sangat orang kata menarik lah. So sekarang bila kita punya suhu air pun dah makin suam. So haiwan yang sepatutnya boleh hidup kat situ disebabkan suhu tu dia dah tak boleh survive kat situ. Ketua Teknikal Kebangsaan Unit Sokongan Pelaksanaan Dasar Biodiversity Faizur Rahman Rosman berkata, Malaysia kini berada dalam kelompok 17 negara megadiverse di dunia. Justru tanggungjawab untuk melindungi kekayaan biodiversity bukan hanya di bahu kerajaan, tetapi ia memerlukan penyertaan aktif masyarakat dan industri. Mungkin terminologi biodiversity sendiri adalah sesuatu yang mungkin asing bagi mereka. Akan tetapi apabila kita bercakap dengan mereka secara lebih santai dan sebagainya, kita dapat tahu sebenarnya mereka faham perluan untuk menjaga biodiversiti yang ada di Tioman terutamanya dan juga penglibatan mereka bersama dengan masyarakat yang lain. Jelasnya, dengan sokongan berterusan daripada semua pihak, harapan untuk mencapai matlamat pemeliharaan biodiversiti menjelang tahun 2030 mungkin dapat dicapai.